Setelah saya menyertai program Asnaf to Asnaf, saya dapat pengalaman baru dan yang paling penting, saya dapat belajar di suasana yang luas, selesa dan besar. Melalui ilmu juga, kita dapat menjadi orang yang berguna kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Saya mendapat pengalaman baru seperti mendapat kawan baru, dapat tempat yang selesa yang memudahkan untuk saya belajar. Kita belajar untuk menentukan nasib kita di masa hadapan dan menentukan cita-cita diri kita sendiri. Saya sangat semangat untuk belajar bersungguh-sungguh dan saya rasa saya nak belajar di UMT. Perasaan saya bila mengikuti A2A sangat menyeronokkan kerana banyak aktiviti yang sangat menarik. Kakak dan abang A2A kumpulan saya yang mengajar saya. Alhamdulillah saya makin pandai dan dapat anugerah permata dalam PBD. Seronok di sini, cikgu-cikgu baik, makan minum pun okey. Perasaan saya mengikuti tuition A2A sangat seronok kerana suasananya yang tenang dan ramai kawan. #hidup biar berjasa, belajar biar berjaya. Terima kasih Etika Family dan UMT. Program Asnaf to Asnaf ini memberi peluang kepada anak-anak untuk menikmati ataupun mempelajari sesuatu ilmu itu secara santai. Bila sesuatu ilmu itu diperolehi secara santai, mereka mendapat keseronokan. Berbeza dengan situasi formal di dalam kelas. Program ini memberi satu impak yang besar kepada anak-anak untuk membangunkan lagi potensi diri mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam. Program Asnaf to Asnaf banyak memberi infak kepada murid-murid Asnaf di SK Mengaman Teliput kerana ia memberi satu ruang dan peluang untuk anak-anak menghadiri kelas-kelas tuition yang tidak berbayar dan ianya berada dalam suasana kondusif yang diajar oleh guru-guru yang terdiri daripada mahasiswa-mahasiswi daripada UMT. Selain daripada itu, pelajar-pelajar Asnaf yang mempunyai ilmu dan telah berjaya dapat membantu keluarga mereka, memberi contoh yang terbaik kepada adik-adik dan juga menyumbang kepada masyarakat itu kembali. UMT amat menghargai sumbangan dan komitmen Etika Family Takaful Berhad dalam melaksanakan program Asnaf to Asnaf. Inisiatif ini mencerminkan keprihatinan bersama dalam memastikan murid-murid Asnaf sekolah rendah dan menengah khususnya di sekitar pesisir pantai daerah Kuala Nerus mendapat bimbingan akademik yang berkualiti. Sebagai pelajar Asnaf, hidup tidak pernah mudah. Kekurangan bukan pilihan, tetapi pendidikan boleh mengubah segalanya. Setiap kali kita belajar, kita sedang berjuang untuk ibu bapa, untuk keluarga dan untuk masa depan yang lebih baik. Inilah komitmen kami di Etika, memperkasa kehidupan melalui pendidikan. Kerana apabila seseorang diberi peluang untuk belajar, kita sedang membina dunia yang lebih baik.